Saya mewakili Pakatan Harapan. Saya dari Parti Amanah Negara. Okay, masa saya kempen, ramai orang tanya saya, where are you from? Which party? You from DAP ke? You from PKR ke? Semua orang teka-teka lah. Tapi saya cakap semua salah. I from Parti Amanah Negara. Okay, apa itu Parti Amanah Negara? Parti Amanah Negara adalah Parti Mak Sabu. Siapa itu Mak Sabu? Kita punya Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Dia adalah Presiden Parti kepada Parti Amanah Negara. So, ini kali saya rasa saya amat bersyukurlah. Saya diamanahkan jadi calon di DUN Permas ini. Tapi cabarannya memang ada. Sebab apa? DUN Permas ini adalah satu DUN yang sangat istimewa. Dia bukan hanya ada Melayu, Chinese, Indian. Dia ada lagi Borneo, Sabahan, Sarawakian dengan orang asli. Semua ada dalam DUN Permas ini. So, saya ini sebelum tu saya adalah pegawai khas kepada Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani masa 2018. Itu adalah Datuk Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub. Kalau you all semua ingat 2023 masa itu ada seorang menteri pass away, meninggal dunia semasa dia dalam bertugas. Itu adalah Datuk Seri Salahuddin Ayub. Dia adalah siapa yang initiatekan menu ramah. Kalau ingat lagi 2023 bulan 2 kita initiatekan menu ramah. Ada McDonald menu ramah RM5. Okey, ada lagi cermin mata ramah untuk student. Yang kita kerjasama masa itu adalah MOG, Optic MOG. Lepas tu ada banyak lagi insurans ramah. Okey, itu semua memang dari my ex-boss lah, sebab dia sudah pass away. Okay. So, kalau orang kata Bapak Rama itu siapa? Bapak Rama itu adalah my ex-boss. So, saya sudah berkhidmat dengan dia sejak 2018 lagi di Parlimen Pulai, dekat kementerian, dengan 2 kali kementerian I bersama beliau. So, sekarang saya bawa pengalaman I dengan saya punya khidmatan sudah di Parlimen Pulai, saya bawa ke Permas. So saya harap semua boleh bagi saya 1 kali peluang, sokong saya pada 11 Julai. Bukan anda semua kerana mengundi saja.